Betul. Jadi pada era sekarang ni kita tengok dia menjadi ibarat kata perkara yang dah jadi aneh ataupun orang jadi macam pelik. Di Negeri Sembilan saya rasa tak ada masalah. Kebanyakan Negeri Sembilan selepas daripada solatnya, wirid Tariqah Ahmadiyah, kita boleh tengok daripada beberapa masjid memang begitu kaedahnya. Di Melaka pun ada saya tengok beberapa masjid begitu. Tetapi apabila di luar sana, bila kita bincang tariqah, kita bincang tasawuf, mereka tengok macam benda ni bukan ajaran Islam, macam sesuatu yang aneh di sisi mereka. Ya, mungkin dengan kejahilan pada era sekarang. Cuma untuk doktor sebut baliklah supaya orang Melayu kita, masyarakat Islam kita tahu jati diri, siapakah tokoh-tokoh tanah Melayu di Negeri Sembilan ataupun negeri-negeri lain yang bertarekah sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab perkara ini sebenarnya sejak awal masuknya Islam di alam Melayu, awal lagi, kesan-kesan tasawuf dan tarekah itu sudah wujud. Prof. Dr. Sulaiman Al-Baruhi rahimahullah ta'ala di dalam bukunya yang telah diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan menyebutkan ada sebuah qaror di dalam qaror ni adalah ketetapan yang telah di resolusi yang ditemukan dalam satu convention tentang tasawuf pada tahun 1970-an menetapkan bahawa Islam masuk sejak abad yang pertama, dalam erti pada waktu itu mengikut manhaj para tabi'in yang tentunya tasawuf tidaklah luput darinya. Tapi lebih tepat atau lebih kuat bukti yang pasti, tarekat atau tasawuf ini sudah wujud di alam Melayu seawal abad ke-6 Hijriah. Kerana apa? Kerana ada satu manuskrip, maksudnya bukan satu helai, bukan, tapi satu kitab, buku atau kitab yang terkenal bernama Bahril Lahud. Bahril Lahud ini dikarang oleh Syekh Abdullah Arif. Syekh Abdullah Arif ini dikatakan oleh Arnold ini sebuah pengkaji orientalis daripada Inggeris kalau tidak salah. Jadi dia ada menulis buku nama dia Preaching Islam, iaitu dakwah Islam. Dalam tu dia menyebutkan bahawa di alam Melayu telah ada kitab yang ada tokoh yang menyebarkan Islam bernama Syekh Abdullah Arif. Syekh Abdullah Arif ni dikatakan menurut sumber yang lain ataupun tarikh Asyih, contoh dia sejarah Asyih, dia menyatakan bahawa tokoh tersebut telah sampai, jadi penyebaran Islam ke alam Melayu ini seawal abad ke-6 Hijriah atau sebelumnya. Bukti-bukti lain ada abad ke-4, abad ke-3, tapi Syekh Abdullah Arif ni dikatakan dia adalah seorang murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan menariknya Syekh Abdullah Arif ni mengarang kitab bernama Bahrul Lahud. Maybe maklumat ini ada perdebatan di kalangan ahli akademik, saya tidak menolak perkara tersebut. Tapi manuskrip dia itu saya ada, maksud dia surah minha, iaitu gambaran daripadanya. Ada yang di Leiden, ada yang ada di London, di British Library dan lainnya. Kajian-kajian membuktikan bahawa lebih dekat itu sahih milik Syekh Abdullah Arif kerana manuskrip itu konsisten. Bukan versi bahasa Melayu tapi versi bahasa Arab. Jadi dia ada versi bahasa Arab. Pengkaji yang mengkritik dia kata istilah atau bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu moden. Bukan moden lah, bahasa Melayu abad ke-18. Tapi kalau dilihat dia asalnya bukan ditulis dalam bahasa Melayu, dia ditulis dalam bahasa Arab. Dan menariknya, kalau Syekh Abdullah Arif dikatakan dia adalah murid Syekh Abdul Qadir Jailani, isi kitab Bahrul Lahud ini tidak jauh daripada apa yang ditulis sendiri oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam salah satu kitab dia yang terkenal, iaitu Sirrul Asrar. Yang mana Sirrul Asrar inilah perbincangan tentang keawalan Nur Muhammad, iaitu membahaskan perkara tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dari kitab ini menjadi bukti bahawa tarekat itu dah wujud lama. Kan? Dan Syekh Abdul Qadir Jailani sangat dekat dengan hati kita di alam Melayu, di Nusantara. Sebab itu tokoh-tokoh setelah dia, kita tahu yang terkenal selain Wali Sembilan, Sunan Bonang yang menuntut ilmu di bawah bimbingan iaitu Pulau Besar kita, Syekh Sultanul Arifin. Selain dari itu, kita ada persuratan seperti Syekh Hamzah Fansuri yang juga bertarekat Qadiriyah. Lalu ada Syekh Syamsuddin Sumatrani yang juga ikut tarekat Qadiriyah kerana dia menuntut ilmu di bawah bimbingan Syekh Hamzah Al-Fansuri. Lalu
datang daripada India Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang menjadi mufti di Aceh, yang juga walaupun dikatakan dia menyesatkan dan menolak, bahkan ada yang kata dia mengkafirkan Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin Sumatrani, tapi dia sendiri Syekh Nuruddin Ar-Raniri bertasawuf dan bertarekah dengan tarekah Qadiriyah dan Ba'alawiyah kerana dia menuntut ilmu di golongan atau dengan Sadah Ba'alawiyah, Sadah Aidarus contoh dia. Dan setelah dia kita tahu ada Syekh Abdul Rauf Singkil, ada Syekh Yusuf Maqasari, ada Syekh Arsyad Al-Banjari, ada Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, ada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang mengarang kitab yakni Hidayatus Salikin dan juga kitab Siyarus Salikin. Lalu datanglah Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Nawawi Al-Jawi, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, iaitu Syekh Sa'id Al-Linggi yang di sini yang membawa tarekat Ahmadiyah, Bukit Abal yang ada di Kelantan. Dan kita tahu di Perak kita ada Syekh Saleh Minangkabau, kita ada Tuan Guru Colan. Kalau kita di Johor ada ayahanda kepada iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin contoh dia, iaitu Syekh Yassin, itu adalah juga seorang guru tarekah, guru tasawuf. Syekh Abdullah Fahim juga adalah guru tasawuf. Ini semua bertarekah. Jadi kalau ada yang menyesatkan tarekat tasawuf, berarti dia menyesatkan semua ulama tadi. Gulung habis semua. Habis semua. Berarti apa? Sejarah umat Islam di alam Melayu semuanya batiniah, semuanya sesat, semuanya sembah pokok, sembah batu, sembah apa yang mereka tuduh. Silat-silat nenek moyang dia pun sama. Lebih teruklah kot. Wallahu alam. Jadi doktor, kita jelaslah bahawa ulama-ulama terkenal, sama ada penulisannya ataupun ketokohannya, setidaknya kalau kita cari dalam internet kita akan jumpa nama-nama tersebut, dan jasanya kepada kemerdekaan, jasanya pada negara, penyebaran agama dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa tasawuf dan tarekat sebenarnya dia adalah jati diri masyarakat Melayu dan dah berasimilasi dengan masyarakat Melayu, seperti mana masyarakat Negeri Sembilan lah. Memang wirid yang diamalkan oleh para ulama tarekat dan sebagainya.